Assalamualaikum dan salam koperasi sejahtera. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan dengar tentang SEO atau Search Engine Optimization? Hari ini saya nak kongsikan satu strategi penting untuk koperasi iaitu SEO dan bagaimana ia boleh membantu kita menarik lebih ramai pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan pada masa yang sama menjimatkan kos pemasaran anda. Anda bersama saya, Nihadia Azman dari Universiti Sains Malaysia. Apa itu SEO ya? SEO bermaksud mengoptimumkan kandungan digital supaya mudah untuk ditemui apabila orang buat carian di Google. Contohnya, kalau orang cari beras tempatan murah dan laman web koperasi kita muncul di halaman pertama, itu hasil dari SEO. Kenapa SEO ni penting? Ia penting untuk koperasi. Pertama, cost efektif. SEO tak memerlukan bajet iklan yang tinggi. Kita hanya perlukan strategi kandungan yang betul. Contoh, koperasi pengguna boleh hasilkan artikel bertajuk Tips Berbelanja Barangan Runcit Bawah RM100. Artikel ini boleh tarik trafik yang relevan secara percuma. Kedua, trafik berkualiti. Mereka yang datang melalui carian Google memang sedang mencari produk atau servis kita. Jadi, lebih mudah ditukar kepada pelanggan. Ketiga, hasil jangka panjang. Berbanding iklan yang tamat bila bajet habis, hasil SEO boleh kekal bertahun-tahun. Keempat, tingkatkan credibility. Apabila koperasi kerap muncul di Google, orang ramai akan lebih percaya dan yakin. Contoh praktikal, bayangkan koperasi homestay di Langkawi. Tulis artikel bertajuk 10 homestay murah dan bersih di Langkawi. Bila orang cari di Google, mereka jumpa laman koperasi dulu. Ini bukan iklan berbayar, tapi hasil daripada SEO. Sahkan idea bisnes sebelum mulakan. Sebelum kita lancarkan produk baru, gunakan tools percuma seperti Google Keywords Planner atau Google Trends. Contoh, koperasi di Sabah mahu jual madu kelulut. Mereka semak dan dapati ramai orang cari madu kelulut asli. Ini petanda ada permintaan. Jadi, idea itu boleh diteruskan dengan yakin. Tingkatkan kesedaran jenama atau brand awareness bila kita konsisten hasilkan artikel, video atau FAQ berkaitan produk koperasi. Nama koperasi akan mula dikenali. Walaupun orang belum beli, mereka akan mula ingat jenama kita. Dapatkan dan simpan data pelanggan dengan SEO. Kita boleh kumpulkan email, nama, minat pelanggan dan data ini boleh digunakan untuk promosi produk baru atau follow up. Contohnya, koperasi agro dapati ramai orang minat artikel cara tanam cili dalam pasu. Mereka boleh hasilkan e-book atau produk baja khas untuk pelanggan ini. Ukur keberkesanan strategi pemasaran. Gunakan Google Analytics untuk tahu artikel mana paling ramai orang baca. Pelawat dari mana mereka datang atau apa yang mereka klik. Data ini membantu kita menambah baik strategi dari masa ke semasa. Bagaimana koperasi mahu mula dengan SEO? Langkah pertama, kena pasti kata kunci berkaitan koperasi anda.
Langkah kedua, tulis artikel atau video berdasarkan kata kunci tersebut. Langkah ketiga, pastikan laman web mesra telefon dan laju. Langkah keempat, konsisten SEO. Ambil masa tapi hasilnya besar. Koperasi hari ini tak boleh bergantung hanya kepada kedai fizikal atau pemasaran secara tradisional. SEO adalah cara untuk pastikan koperasi kita kekal relevan dan kompetitif dalam dunia digital. Jadi, bila orang cari sesuatu di Google, pastikan laman koperasi anda muncul sebagai jawapannya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kongsikan video ini dengan rakan-rakan koperasi anda. Jumpa lagi di video seterusnya.